27 Mei 2025, Parli turun Kelantan semata-mata nak cari satu benda tengah viral terus sekarang ni, iaitu ais lassi pakcik yang legend. Parli sampai pukul 10 pagi geng. Awal gila sebab nak jadi antara orang pertama beratur. Yang kedai pakcik ni pun simple je. Siap bawa dengan dia punya motor. Tapi jangan main-main, ais lassi di power. Lokasi dia betul-betul depan farmasi dan juga berhadapan dengan Pasaraya Pantai Timur. Lassi dia bukan macam air biasa geng. Rasa dia macam aiskrim tapi lebih soft, lebih sejuk dan lebih puas. Lembut masuk tekak, cair dalam mulut. Yang paling legend sekali, cuma pakcik ni seorang je yang boleh buat ais lassi ni. Tangan dia je yang boleh balancekan rasa dan texture. Dah macam seni weh tengok dia bancur. Parli pun pening nak pilih mana flavor yang ngam. So Parli rembat terus 4 flavor sebab tak nak menyesal. Tengok ni, sambil-sambil Parli review ais lassi ni, tak lupa untuk Parli pakai jersey bola sepak Bayern Munich. Yelah, Parli kan buat konten jersey, of course lah kena pakai jersey. Takkan nak pakai t-shirt pula. So kalau korang cari ais lassi paling rare kat Kelantan ni, ini dia, bukan air kosong. Pakcik ni memang pegang respirasi. Air tangan dia je lain macam. Yang pernah rasa ais lassi pakcik ni, cek komen dekat bawah. Tag member-member korang. Kod ada yang mengidam ke?